Hai semua, jom kita terus masuk bab 3 sejarah. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana konflik-konflik besar yang berlaku di seluruh dunia rupa-rupanya ada kaitan rapat dan bagi kesan yang sangat mendalam pada sejarah negara kita sendiri. Okey, untuk mudahkan ulang kaji kita akan pecahkan bab ini kepada 4 bahagian utama. Mula-mula, kita akan tengok dulu semangat nasionalisme awal di Tanah Melayu. Lepas tu, kita terbang sekejap ke Eropah, fahamkan punca Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan akhir sekali, kita patah balik ke rantau kita untuk lihat kebangkitan Jepun. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baik, kita mulakan dengan topik pertama kita, iaitu nasionalisme awal. Anda kena tahu ya, sebelum perang-perang besar tu meletus, api penentangan terhadap penjajah sebenarnya dah pun mula menyala sikit-sikit di Tanah Melayu. Dan yang menariknya, penentangan terhadap British masa tu bukanlah sebab isu-isu tempatan semata-mata tau. Sebenarnya, ia ada kaitan dengan satu gerakan yang lebih besar, satu gerakan global yang kita panggil pan-Islamisme. Apa tu? Ia adalah satu idea untuk menyatukan semua umat Islam di dunia bagi menentang kuasa penjajah barat. Nak tengok contoh paling jelas macam mana idea global ni sampai ke Tanah Melayu, kita tengok kes penentangan Tok Janggut di Kelantan. Perjuangan beliau ni ada 3 sebab utama yang anda kena ingat. Pertama, tentulah untuk mempertahankan agama dan hak orang tempatan. Kedua, kerana isu cukai yang British kenakan. Dan ketiga, beliau mendapat inspirasi daripada seruan Empire Uthmaniyah pada masa itu. Jadi, bila perjuangan bersenjata macam yang Tok Janggut lakukan tu tak berjaya, adakah semangat tu padam macam tu je? Tak. Semangat tu tak mati. Cuma, ia berubah bentuk. Perjuangan tu beralih ke medan penulisan. Penulis-penulis akhbar masa tu, macam dalam Utusan Melayu, memang cerdik. Mereka guna sindiran, guna cerita kiasan macam cerita Tekukur untuk sampaikan mesej anti penjajah tanpa dikesan oleh British. Okey, dari Tanah Melayu, sekarang jom kita ke pentas dunia pula. Kita nak tengok macam mana satu konflik di Eropah boleh merebak dan menjadi bencana global yang pertama. Inilah dia, Perang Dunia Pertama. Persoalannya, macam mana semua ni boleh bermula? Untuk peperiksaan, anda kena ingat 3 faktor utama ni. Senang je. 1, kuasa-kuasa imperialis di Eropah masa tu tengah sibuk bersaing, berebut tanah jajahan dan bahan mentah. 2, mereka mula membentuk pakatan tentera, geng-geng sendiri yang buat keadaan jadi makin tenggang. Dan yang ketiga, trigger dia, percikan api dia adalah krisis Balkan, iaitu pembunuhan Archduke Ferdinand. Bayangkan macam ada 2 tim besar yang tengah bersedia nak bergaduh. Tim pertama kita panggil kuasa tengah, ahli utamanya Jerman, Austria-Hunggari dan Empire Uthmaniyah. Tim kedua pula, pakatan bertiga, ada Britain, Perancis dan Rusia. Bila dah ada 2 pakatan gergasi macam ni, satu masalah kecil pun boleh jadi perang besar. Jadi, macam mana garis masanya? Macam ni, percikan api tu bermula Jun 1914 dengan pembunuhan Archduke Ferdinand. Sebulan je lepas tu, perang pun meletus. Perang ni berlarutan sampailah April 1917 bila Amerika Syarikat masuk campur. Ini game changer dia. Akhirnya, pada November 1918, Jerman pun mengaku kalah dan menandatangani gencatan senjata. Kesan perang ni, wow, memang besar. Dekat Eropah, peta dunia berubah. Empayar-empayar lama macam Jerman dan Uthmaniyah lingkup. Negara-negara baru pun muncul. Tapi, yang paling penting untuk kita faham, kenapa kita belajar pasal ni? Sebab, walaupun perang tu jauh di Eropah, kesannya sampai ke Tanah Melayu. British guna hasil bumi kita, getah dan biji timah kita untuk bayar kos perang mereka. Nampak tak kaitannya? Tapi malangnya, keamanan tu tak lama, sangat tak lama. Perjanjian damai yang kononnya nak tamatkan semua perang, iaitu Perjanjian Versailles, sebenarnya tinggalkan banyak rasa tak puas hati, terutamanya bagi pihak Jerman. Dan rasa tak puas hati inilah yang jadi macam baja subur untuk tumbuhnya ideologi-ideologi baru yang lebih bahaya, yang akhirnya akan mencetuskan Perang Dunia Kedua. Okey, sama macam tadi, untuk Perang Dunia Kedua pun ada 3 faktor utama yang anda kena tahu. Pertama, kemunculan ideologi baru yang radikal, fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Kedua, rasa tak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailles yang mereka rasa sangat tak adil. Dan ketiga, Liga Bangsa-Bangsa macam PBB zaman tu gagal untuk mainkan peranan bagi hentikan krisis yang berlaku. Jadi, apa beza 2 ideologi ni?
macam ni. Di Itali, kita ada fasisme oleh Mussolini. Fokus dia kepentingan negara mengatasi segalanya, mengatasi individu. Di Jerman pula ada Nazisme oleh Hitler. Ideologi ni lebih ekstrim. Ia mengagung-agungkan bangsa Jerman dan secara terang-terangan menolak perjanjian Versailles. Tapi persamaan dia, dua-dua sangat nasionalis dan percaya pada kekerasan dan peperangan. Satu istilah penting yang anda kena tahu dari perang ni ialah Blitzkrieg. Maksud dia serangan kilat. Ini strategi perang Jerman yang sangat-sangat berkesan. Bayangkan mereka serang secara serentak dan pantas, guna kapal terbang, kereta kebal dan askar darat. Zup, musuh tak sempat nak buat apa-apa. Sebab itulah mereka boleh tawan Eropah dengan begitu cepat pada peringkat awal. Tapi, setiap permulaan ada pengakhirannya. Arus perang mula berubah. Titik pusingan paling besar ialah pendaratan D-Day. Ini bukan pendaratan biasa. Ini operasi ketenteraan amfibia terbesar dalam sejarah. Ratusan ribu tentera bersekutu mendarat di Normandy, Perancis. Dan dari situlah bermulanya pengakhiran untuk Jerman. Okey, kita dah tengok apa jadi di Eropah. Tapi jangan lupa, masa Eropah tengah berperang hebat, di sebelah sini dunia, di rantau kita, satu lagi gergasi sedang bangkit. Jepun. Dan kebangkitan Jepun inilah yang membawa api Perang Dunia Kedua terus ke Asia Pasifik. Jadi kenapa Jepun tiba-tiba nak luaskan kuasa? Apa motif mereka? Sekali lagi, ada 3 pendorong utama. Pertama, ekonomi. Sebagai negara perindustrian, Jepun perlukan banyak bahan mentah. Dan kat mana ada? Di Asia Tenggara, termasuk Tanah Melayu. Kedua, pengaruh tentera dalam kerajaan semakin kuat. Dan ketiga, mereka guna satu propaganda yang sangat kuat iaitu Orde Baharu Asia. Apa benda Orde Baharu Asia ni? Ini sebenarnya adalah rancangan Jepun untuk halau semua penjajah barat dari Asia. Kononnya, mereka nak wujudkan satu blok ekonomi yang dipimpin oleh Jepun. Slogan yang mereka guna untuk tarik sokongan orang tempatan, Asia untuk orang Asia. Bunyi macam bagus kan? Keadaan jadi semakin genting bila Amerika, British dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi, terutamanya sekat penjualan minyak kepada Jepun. Jepun anggap ini sebagai satu ugutan. Jadi, sebagai tindak balas, pada Disember 1941, Jepun pun melancarkan serangan mengejut, serentak, satu ke atas Pearl di Hawaii dan satu lagi pendaratan di Tanah Melayu. Dan bermulalah Perang Pasifik. Okey. Hai semua, kita dah pun selesaikan ulasan untuk topik 3.1 hingga 3.4 sebelum ni kan? Sekarang jom kita teruskan dengan bahagian 2 untuk bab yang sama. Dah sedia? Jom kita mula. Untuk sesi kali ini, kita akan fokus pada 5 subtopik penting. Kita akan tengok kenapa Jepun datang, apa dasar-dasar yang diorang laksanakan, macam mana rakyat kita bangkit menentang, apa kesannya pada semangat kebangsaan kita, dan akhir sekali, apa yang jadi kat negara kita lepas Jepun kalah. Okey, jom kita bedah satu persatu. Kita mulakan dengan subtopik 3.5. Faktor kedatangan Jepun. Soalan paling besar kat sini ialah, kenapa Jepun bersusah payah nak serang dan tawan Tanah Melayu? Apa yang istimewa sangat? Jadi, apa sebenarnya matlamat utama Jepun? Apa yang diorang nak sangat dari negara kita? Cuba kita fikirkan sekejap. Sebenarnya, ada 3 sebab utama yang mendorong tentera Jepun datang ke sini. Okey, ini dia 3 sebab utamanya. Pertama sekali, yang paling penting dari segi ekonomi, Jepun perlukan sumber bahan mentah. Yalah, Tanah Melayu masa tu kaya dengan biji timah, getah, Sarawak pula ada minyak. Semua ni macam nyawa untuk industri dan jentera perang diorang. Kedua, dari sudut ketenteraan. Kalau dapat tawan pangkalan laut British kat Singapura, itu ibarat kunci untuk buka laluan ke Sumatera dan Jawa. Memang satu langkah yang sangat strategik. Dan yang ketiga, jangan kita lupa kuasa propaganda. Jepun guna slogan yang sedap didengar macam Asia untuk orang Asia. Tujuannya nak tanam kebencian pada penjajah barat dan tunjukkan yang diorang ni kononnya abang besar yang datang nak selamatkan Asia. Cukup bijak kan? Okey, lepas Jepun berjaya menakluk, diorang pun mulalah laksanakan dasar-dasar pemerintahan diorang sendiri. Jom kita selami subtopik 3.6 untuk tengok macam mana agaknya kehidupan rakyat masa tu di bawah pemerintahan tentera Jepun.
Tengok jadual ni. Ia tunjukkan betapa besarnya perubahan yang berlaku. Jom kita pecahkan satu-satu. Dari segi pentadbiran, Jepun guna pemerintahan tentera. Singapura ditukar nama jadi Shonanto atau Cahaya Selatan. Negeri-negeri Melayu Utara pula selamba je diorang bagi pada Thailand. Dari segi ekonomi, hidup jadi sangat perit. Ekonomi dikawal ketat. Muncul mata wang pokok pisang yang langsung tak ada nilai dan makanan pun kena catu. Dari segi sosial pula, sekolah Inggeris dan Cina semua ditutup, diganti dengan sistem Jepun. Layanan pun tak sama antara kaum dan yang paling zalim, wujudnya buruh paksa atau rumusha untuk projek gila macam landasan kereta api maut. Memang sengsara betul hidup rakyat masa tu. Dan untuk pastikan semua orang patuh, Jepun ada senjata rahsia diorang, Kempetai. Gengar nama pun dah seram sejuk. Ini bukan polis biasa tau. Ini polis tentera yang sangat digeruni sebab terkenal dengan kekejaman. Sesiapa je yang diorang syak menentang Jepun, nasibnya memang tak baiklah. Sama ada diseksa atau terus dibunuh tanpa bicara. Merekalah simbol sebenar keganasan pemerintahan Jepun. Bila dah ditindas seteruk tu, mestilah ada yang bangkit melawan kan? Jadi, dalam subtopik 3.7 ni, kita akan lihat macam mana rakyat kita tak duduk diam dan menentang Jepun dengan pelbagai cara. Sebenarnya, penentangan ni dah bermula sejak hari pertama Jepun mendarat lagi. Batalion kedua Regimen Askar Melayu kita dah tunjukkan semangat juang yang luar biasa. Terutamanya dalam pertempuran mempertahankan Singapura yang mengukil nama wira negara kita, Lieutenant Adnan Saidi. Lepas Jepun tawan Tanah Melayu, muncul dua gerakan anti-Jepun yang utama. Di sebelah kiri ni, kita ada MPJA ataupun Malayan People's Anti-Japanese Army. Ia ditubuhkan oleh Parti Komunis Melayu. MPJA ni jadi gerakan anti-Jepun yang terbesar dan diorang dapat bantuan senjata daripada British. Di sebelah kanan pula, kita ada Force 136. Ini pula unit khas British yang melatih orang-orang tempatan macam Tunku Mahmud Mahidin untuk tubuhkan pasukan gerila. Contohnya macam Watanya Pahang. Tapi perjuangan bukan setakat dalam kumpulan je tau. Ada juga wira-wira yang berjuang secara individu. Contohnya Gurcharan Singh yang digelar Lion of Malaya. Beliau berani menyebarkan risalah propaganda untuk lawan Jepun. Ada juga Shibil Katigasu, seorang jururawat di Perak. Bayangkan dia secara senyap-senyap bagi bantuan perubatan kepada penjuang gerila. Satu tindakan yang sangat-sangat berisiko dan berani. Okey, jom kita terbang ke Sarawak dan Sabah pula. Penentangan kat sana pun hebat. Di Sarawak ada operasi semut yang dilancarkan oleh tentera Australia. Diorang latih penduduk tempatan macam kaum Kayan, Kenyah dan Iban untuk jadi gerila. Di Sabah pula berlaku pemberontakan Jesselton atau Double Tenth. Pemberontakan ni diketuai oleh Albert Cook dan diorang lancarkan serangan besar-besaran terhadap tentera Jepun. Sekarang, mari kita lihat satu kesan yang agak tak dijangka daripada pendudukan Jepun ni dalam subtopik 3.8. Walaupun zaman ni penuh dengan penderitaan, secara ironinya, ia sebenarnya telah menyemarakkan lagi api semangat nasionalisme dalam kalangan orang tempatan. Macam mana tu? Perjuangan orang Melayu untuk merdeka pada zaman ni macam sebuah drama 3 babak. Babak pertama, kerjasama. Pada mulanya, Kesatuan Melayu Muda atau KMM bekerjasama dengan Jepun. Ialah, diorang harapkan Jepun akan bagi kemerdekaan. Tapi, harapan tinggal harapan. Bila KMM dibubarkan, masuk babak kedua. Tukar taktik. Ahli-ahli KMM join tentera sukarela Jepun macam Gyugun, tapi ini sebenarnya strategi api dalam sekam. Diorang menentang secara senyap dari dalam. Dan babak terakhir, bila Jepun dah nak kalah, mereka tubuh kaki ais. Impiannya besar nak merdeka sekali dengan Indonesia. Tapi malangnya, plan ni tak menjadi sebab Jepun tiba-tiba menyerah kalah. Akhirnya, kita sampai ke subtopik terakhir, 3.9. Apa yang jadi lepas Jepun kalah? Tempoh ni adalah satu tempoh yang sangat genting dan kelam kabut sebab ia membawa kepada satu fasa yang dipanggil kekosongan kuasa yang kemudiannya mencetuskan konflik. Perang Dunia Kedua tamat dengan sangat pantas pada Ogos 1945. Lepas Amerika gugurkan bom atom kat Hiroshima dan Nagasaki, Maharaja Jepun pun umumkan yang Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos. Tapi, tentera British cuma sampai balik ke Tanah Melaya pada 3 September. Nampak tak jurang masa tu? Dalam jurang masa inilah masalah besar berlaku. Jurang masa ni kita panggil kekosongan kuasa atau power vacuum.
Cuba bayangkan, Jepun dah kalah dan dah tak berkuasa, tapi British belum sampai lagi untuk ambil alih. Jadi, negara kita macam tak ada kerajaan, tak ada pentadbiran yang jelas, keadaan pun jadi huru-hara. Dalam keadaan huru-hara inilah, Bintang 3 iaitu MPJA keluar dari hutan untuk cuba ambil alih kuasa. Diorang mula kuasai bandar-bandar dan hukum siapa sahaja yang diorang anggap bersubahat dengan Jepun. Tindakan ini sudah tentulah menimbulkan kemarahan dan tindak balas dari orang Melayu yang kemudiannya menubuhkan pasukan pertahanan diri macam Tentera Selempang Merah. Keadaan jadi sangat tegang dan malangnya ia membawa kepada konflik perkauman yang pahit. Nasib baiklah, dalam keadaan genting tu, pemimpin-pemimpin hebat macam Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu tampil ke depan untuk meredakan keadaan dan cuba pulihkan keamanan. Tempoh kekosongan kuasa ni, ia berlangsung selama lebih kurang 14 hari. Ingat nombor ni 14 hari yang penuh dengan ketakutan, ketegangan dan konflik yang menunjukkan betapa rapuhnya sebenarnya hubungan antara kaum pada ketika itu. Jadi, apa pengajaran paling besar dari semua ni? Slide ni merumuskannya dengan sangat baik. Pengalaman pahit di bawah pemerintahan Jepun dan konflik yang berlaku sejurus lepasnya mengajar kita satu perkara yang sangat-sangat penting. Nilai keamanan dan keharmonian kaum tu tak ternilai harganya. Dan sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Kekosongan kuasa selepas perang telah mendedahkan betapa rapuhnya hubungan antara kaum. Jadi, apakah iktibar terbesar yang boleh kita ambil dari peristiwa hitam ni untuk kita jaga keharmonian Malaysia yang kita ada pada hari ini? Fikir-fikirkanlah. Itu sahaja untuk ulasan bab 3, bahagian 2. Semoga bermanfaat untuk semua.